Selepas 16 tahun, Malaysia sekali lagi terpilih untuk menjadi tuan rumah Sukan C ke-29 dan Sukan Para ASEAN ke-9 yang dinamakan sebagai Kuala Lumpur 2017. Sukan C akan berlangsung dari 19 hingga 30 Ogos 2017. Sementara Sukan Para ASEAN pula akan diadakan dari 17 hingga 23 September 2017. Tema yang dipilih untuk Termasya Kuala Lumpur 2017 ialah Bangkit Bersama. Tema ini adalah seiring dengan cabaran yang perlu ditempuhi oleh negara-negara Asia Tenggara sebagai satu komuniti pada masa kini dan akan datang. Reka bentuk logo Termasya adalah berdasarkan kepada simbol wau bulan layang-layang yang terkenal dimainkan penduduk pantai timur. Kombinasi warna yang digabungkan pada logo berkenaan pula mewakili warna panji-panji semua negara Asia Tenggara sekaligus melahirkan identiti Kuala Lumpur 2017. Maskot rimau pula dipilih berdasarkan kekuatan spesies rimau tempatan iaitu harimau Malaya. Agak-agak korang kalau Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Sukan C, maskot dan tema apakah menjadi pilihan? Sila komen.